Saya Anas Tahir, host untuk AgroQuest, satu misi untuk mencari ikon pertanian moden yang bakal meneraju ekonomi negara masa hadapan. Setiap minggu, Wira AgroQuest kita akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan berbentuk fizikal, mental dan sosial. Mereka akan berentab. Berentab untuk apa? Untuk memenangi hadiah wang tunai RM10,000 dan membawa pulang gelaran Juara AgroQuest. Okey, baik, sebelum kita ke cabaran seterusnya, mari kita berkenalan dengan wira-wira AgroQuest kita. Industri perikanan Malaysia mempunyai potensi yang besar dalam menyumbang kepada ekonomi negara dengan nilai pengeluaran melebihi RM16 bilion setahun. Namun di sebalik potensi ini, industri perikanan negara masih berdepan pelbagai cabaran, antaranya kebergantungan yang tinggi kepada pekerja asing dan kurangnya minat dalam kalangan generasi muda untuk menceburi sektor perikanan moden. Inilah cabaran yang perlu kita ubah dan inilah masa untuk melahirkan generasi baharu yang berani menerajui masa depan industri perikanan negara. Salam sejahtera, saya Muhammad Siddiq. Kita sekarang ni berada di Menara Anjungan Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzidin Shah. Untuk adik-adik di luar sana, di Kolej Perikanan ini, pelatih-pelatih akan belajar berkenaan dengan cara mengendalikan peralatan navigasi dan atau pelayaran di bilik deck atau di atas kapal bagi memahirkan pelatih berkenaan dengan siu pelayaran yang akan dikendalikan di Kolej Perikanan ini. Untuk menerangkan berkenaan dengan peralatan di bilik navigasi ini, kita ada pegawai yang terlatih yang akan menerangkan berkenaan dengan fungsi-fungsi setiap peralatan di bilik ini. Moh kita join Tibet Perikanan di KPSN! Hari ini kita berada di Bridge Simulator di mana kapal dioperasikan dari sini. Di sini anda akan belajar bagaimana untuk mengoperasikan peralatan-peralatan canggih di atas kapal untuk operasi penangkapan ikan di laut. Di sini juga, pelatih dibenarkan untuk mengendalikan sendiri peralatan-peralatan canggih ini tanpa sebarang risiko. Sebelum pelatih melangkah mengendalikan kapal yang sebenar, di sinilah mereka bermula. Jom sertai sektor perikanan melalui TVET Pertanian. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Saudi Muhammad, adalah tenaga pengajar Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzidin Shah. Di sini saya akan tunjukkan beberapa alat-alat keselamatan pelayaran yang berada di atas kapal. Yang ini adalah weather forecast. Digunakan untuk menentukan keadaan cuaca di suatu tempat. Manakala yang ini adalah AIS, Ice Transponder, digunakan untuk menentukan nama-nama kapal yang berada di sekeliling kapal kita. Manakala yang ini adalah barometer, digunakan untuk menentukan suhu keadaan cuaca di suatu tempat. Manakala yang ini adalah sonar. Sonar digunakan untuk menentukan kedudukan ikan di sekeliling kita atau di bawah kapal. Manakala yang ni adalah current meter, digunakan untuk menentukan kelajuan arus di sesuatu tempat untuk menentukan keadaan tiga arus di atas, di tengah dan juga di bawah. Sekian untuk maklumat. Saya minat di atas kapal sebab saya kerana bebas berlayar di lautan. Berminat dalam sektor perikanan ni, saya punya family pun ada background dalam perikanan juga. Itu yang saya nak meneruskan legasi family saya lah. Saya minat masuk dalam sektor ni kerana ingin menceburi dalam bidang ni. Nama saya Hafiz bin Kasim, berasal daripada Perlis. Saya daripada bidang operasi perikanan tangkapan. Saya memang minat dalam sektor perikanan ni sebab saya suka kehidupan di laut. Saya suka kursus ini kerana bukan sahaja kami belajar di bilik darjah, kami juga membuat latihan amali di laut. Jom sertai TVET Pertanian! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Nama saya Zahidin Hakimi bin Zakaria, berasal daripada Kampar Perak. Saya merupakan salah seorang tenaga pengajar Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Bezanya pelatih di sini adalah amali mereka akan lebih tersusun dan mereka akan banyak dapat aplikasikannya di dalam industri dalam bidang perikanan. Ku healing bersendirian sambil berkaya. Oh yeah yeah, mama papa, mama papa. Wih, ini mesti cabaran seterusnya untuk wira-wira AgroQuest ni. Baik, kita nantikan misi seterusnya yang diberikan oleh Agent X kepada wira AgroQuest kita. Apa khabar wira-wira AgroQuest kita pagi ni? Baik. Mantap. Tidur cukup? Salad habis? Habis. Okey, untuk anda yang tak tahu, apakah cabaran pertama yang mereka harungi sebelum ini? Kita imbas kembali. Kau dah ready untuk teka apakah jenis salad tu, bagi tahu? Salad. Awak ni tengok saya tak puas hati dengan awak. Macam cium perfume. Yang penting aku pula. Markah tertinggi jatuh kepada Ahna. Kenapa markah? Kita habiskan salad yang kau makan tadi. Alright. Kalau ikutkan misi teka salad itu, siapa menang, siapa kalah? Saya. Awak yang menang. Kuat teka Yang menang. Awak yang menang kekalahan. Okey, dan hari itu sebenarnya Anaf bila menang, Anaf dah pilih awak punya wira-wiranya. Tapi jangan anggap ni akan kalah selama-lamanya. Betul tak mungkin tak mungkin lah. Pertama kuat. Okeylah, cabaran untuk hari ni rasa-rasa tak boleh teka apa, Dan? Tak boleh. Saya cerita sikitlah. Saya tadi pergi healing-healing. Dah nak sampai dekat muara. Ya, betul. Betul, saya ada botol. Okey. Saya pun angkat botol tu. Ada envelope, bro. Betul. Bila saya tengok envelope ni, weh, ini daripada Agent X ni. Kenal Agent X? Tak. Abang kenal. Oh. So saya pun buka tadi. Alamak, ini misi ni saya akan ceritakan lah. Dia sebenarnya hari ni cabaran dia, anda kena tangkap ikan. Kenapa? Kena tangkap ikan yang mana anda kena berkaya. Ikan apa? Ya, ada macam-macam ikan. Okey. Kan? Okey. Tapi sebelum kita tangkap ikan, apa yang kita kena buat? Tak tahu? Takkan tu nak berkaya. Nanti jam otot-otot apa semua. Okey. Dah bersedia? Apa dia tu? Kita warm up. Okey. Warm up biasa-biasa je. Ikut saya. Boleh. Okay, push up. Dia bukan biasa ni. Ini bukan ada. Tak ada. Kita biasa je. Okey. Okey, biasa je kan. Atas, bawah, hand. Sikit kan. Lari tempat. Oh, jangan kuat sangat. Ni kita tak tahu. Goyang. Okey, saya cerita sikit untuk misi tangkap ikan ni, cabaran ni. Pertama sekali, okey, awak dah ada kumpulan. Oh, iyalah. Takkan ada kumpulannya, takkan tak ada nama kumpulan. Boleh? Boleh. Saya bagi masa dekat Anaf dan juga Aiman pilih nama kumpulan dalam masa 30 saat dari sekarang. Alright. Boleh bincang. Okey, cukup dah. Pada cabaran yang lepas, Anaf telah menang dan diberi peluang untuk memilih ahli pasukan, dan Anaf telah memilih saya dan Najmi, dan saya rasa Anaf tu dia boleh nampak competition peserta ni yang ahli pasukan yang dipilih ni untuk memenangi cabaran yang akan datang. Belum lagi. Belum. Sikit. Okey dah. Baik. Hebat. Dah sampai 30 saat. Okey, sebab Aiman menanggung. Kita tanya nama kumpulan awak dulu. Pada episod lepas, Anaf diberi peluang untuk memilih teammate dia. Tetapi dia tak memilih saya. Saya tak pasti apa sebab punca dia. Cuma yang saya yakin bahawa top 6 ni adalah semua yang terbaik. Jadi saya tak perlu risau sama ada saya tak pilih dalam tim dia, dan saya yakin bahawa tim saya mampu memberi cabaran. Okey, so kami decide kami nak letak nama Jerung. Jerung Bagus. Goyang. Awak rasa awal dah ada. Tapi jerung makan muntah tak? Makan, semua kita makan. Kita tak boleh makan. Kita defend, kita pertahankan untuk menang ni. Ya, akan goyang tu lah. Okey, wira-wira AgroQuest kita. Yes. Sebenarnya misi yang saya terima daripada Agent X ni, Okey.
agak susah sikit. Yang mana hari ni anda semua kena berkayak dan dalam pada masa yang sama kena tangkap ikan. Sebab tu nama dia misi atau cabaran tangkap ikan. Okey? Okey, alright. Cabaran kali ni tangkap ikan, kita akan bagi masa dekat setiap kumpulan. Okey. Dan kita tengok jenis ikan yang anda tangkap, Okey. kuantiti ikan yang anda tangkap dalam masa yang ditetapkan. Okey? Yang menang akan dapat 30 markah. Dan yang kalah akan dapat nampak dah tu. Menang 30 markah. Yang kalah akan dapat 50 markah. Mana ada. Yang kalah dapat 10 markah. Dia pun dengar je kan. Dan yang menang ni anda akan bawa ketiga-tiga Wira AgroQuest kumpulan ni pergi berentap untuk finale nanti. Ya, itulah dia. Okey. Kita nak. So sekarang anda dah bersedia? Bersedia. Rasa-rasa berapa tangkapan yang akan dibuat oleh tim buntal? Sebanyak yang mungkin. Sebanyak mungkin. Lagi banyak bagi sebanyak mungkin. Bagi kuantiti. Satu rata. Okey semua. Kita jerum, kita makan semua. Okey, awak pegang yang ni. Jangan buka. Okey, sebenarnya dalam kolam ni tak ada ikan. Tak ada ikan. Tapi ini akan mewakili ikan-ikan lah. Okey. Ada stiker sini kan. Okey. So, setiap ikan yang anda dapat tangkap, kuantiti dan juga jenis ikan, markahnya lain-lain. Okey. Yang menang akan dapat 30 markah. Yang kalah akan dapat 10 markah. Yang kalah sana. Yang menang sini. Bukan maksud saya. Teringat semalam. Fobia. Okey. Dan cara-caranya kejap lagi kita akan pakai life jacket apa semua. Anda kena berkayak. Kita akan bagi tempoh masa yang ditentukan. Yang first air horn tu, yang sekali tu menandakan anda semua dilepaskan. Okey. Kemudian second air horn, menandakan masa dah hampir tamat. Okey. Yang kali terakhir, air horn 2 kali saya akan bunyikan. Menandakan masa dah Tamat. game over. Okey. Okey, faham. So rasa-rasa berapa banyak ikan boleh tangkap? Sebanyak yang mungkin. Semangat Zeti kan? Sebanyak yang mungkin. Nanti yang tangkap. Okey, jerum. Kami sapu semua. Sapu semua. Alright. Sekarang ni apa yang saya akan buat adalah saya akan nanti kena tangkap Kita tangkap Ya. Alright, anda bersedia? Let's go untuk misi tangkap ikan. Okey guys, kita tengok sekarang tim Jerung dan juga tim Buntal. Dia orang dah bersedia untuk misi cabaran seterusnya. Tim Jerung mana? Buntal! Semangat sikit! Let's go! Kena licik tau, kena licik. Jangan ingat nak jadi ikon pertanian moden ni. Boleh duduk lepak-lepak main handphone Bersedia? Bersedia? Bersedia. Guys, dia orang dah bersedia. Saya akan bunyikan air horn ni menandakan dia orang kena gerak. Bersedia? Saya ditugaskan untuk mengemudi kita punya kayak kita sebabnya dia memerlukan kekuatan lah kat situ. Jadi Ahnaf, dia akan pandu arah dan dia akan mengutip ikan tu tadi. Dan Izzati pula dia akan bawa ikan tu bawa ke naik ke atas darat. Kau pakai tangan je. La ilaha illallah. Weh, pelanggar tu, pelanggar. Aduh, apa benda rapat-rapat tu? Apalah dia orang. Siap main rapat-rapat. Mari. Kan? Bukan senang tau. Bukan senang ni. Sini. Sini bro, sini. Untuk cabaran kali ni, walaupun saya sebagai ketua kumpulan ni, tapi saya nampak Seri ada potensi untuk memberi arahan. Jadi saya ambil kesempatan tu untuk bagi Seri yang instruct kita punya tugasan-tugasan yang apa yang kita akan lakukan kan. Contoh sebagai saya diberi tugasan untuk memegang pedal kayak kan. Sedangkan Ikin sebagai untuk kolektor kita punya ikan. Weh, kau pergi mana? Astagfirullahaladzim. Ambil cepat. La ilaha illallah. Putar kat belakang. Sini. Cepat, Aman. Come on. Keputusan semua orang tu memang ngam-ngam sangat-sangat sesuai. Sebab saya kutip wah. Lepas tu Aiman pula dia tolong Dayo. Dayo sampan kan. Lepas tu Seri pula dia tolong, dia kena aktif, dia kena lincah. Dia kutip buah and then dia kena buka pula dan dia kena susun. Apa pula ikan yang dia dapat tu. So saya rasa macam
sangat-sangat sesuai. Masing-masing memainkan peranan yang sangat bagus. Come on Jerung, come on Jerung. Boleh ke? Okey, cun. Okey, go. Itu tak? Okey. Oh. Oh. Peluh macam ni. Saya risau dia orang ni terjatuh dalam air. Jangan sampai jatuh. Jatuh. Hantar dulu. Macam mana boleh jatuh? Okey, bagus. Jatuh dalam air nak buat apa? Takkan nak selam. Bagi dulu. Jangan. Okey, pusing. Go, Buntan. Come on. Oh, kutip. Kutip banyak. Hantar lu. Kutip. Hantar dulu. Masuk dalam jaring. Cuba lagi. Kita tengok. Masa kita bagi kan, kita pun tak tahu sampai tempoh dia berapa lama. Saya tunggu daripada Agent X tu. Dia bagi tahu masa tamat, saya tamat. Kau naik jaring sana tu. Kau naik jaring kat sana. Kau hantar balik. Ha? Kau naik kat sini tu. Careful. Apa awak buat ni? Sri! Come on, Sri! Dah. Nanti pandai-pandai lah awak ingat yang satu. Jangan kelengkabut. Saya rasa sebenarnya Ahnaf ni dia menilai, dia macam itulah orang kata don't judge a book by its cover. Ahnaf ni dia hanya pandai judge saya je, dia tak pandai judge manusia. Sebab itulah dia punya team tak power macam team saya. Go. Alamak Sri, awak punya tapak dah cabut. Sewaktu saya nak menghantar ikan kepada meja, kan. Masa saya nak pergi tu, saya punya tapak kasut ni tertanggal. Then saya pun tak tahu macam mana nak react. Memang marah lah time tu kan. Sebab saya jenis yang nak buat sesuatu dengan sempurna. Time tu memang marah lah. And then nak katakan dia jadi satu kegangguan pada tu. Tapak kasut tercabut. La ilaha illallah. Aduh. Awak memang real lah. Aduh. Dia tengah buka stiker nak tengok ikan apa yang dia dapat tu. Come on guys. Ada masa lagi. Ni ikon pertanian moden bukan senang tau. Dia bukan boleh duduk lepak dalam ofis main handphone. Update status kan. Ni baru real. Sebab tu kita uji dia punya mental, fizikal apa semua. So pertanyaan saya yang pertama sekali ialah Sri dan Najmi dan Aiman lah. Sebab dia pun ada background dan kepakaran yang tersendiri. So itulah yang saya risau. Okay. Come on. Tali tu careful tali tu. Lagi. Minum dulu. Tali ni tu sikit. Dekat sikit lagi. Okay, cepat. Come on Zati. Cepat. Masuk. Pada pemilihan tugasan tadi, saya telah dipilih untuk berada di atas ni sebab saya rasa saya ada stamina yang cukup berbanding berkayak sebab saya kurang kemahiran dari berkayak. Jadi kami membuat strategi susunan dan saya bahagian untuk mengambil ikan tu bawa naik ke atas dan membuka ikan tu dekat atas. Okey. Banyak kau dapat Lain macam. Tali. Aduh, dari tadi. Cakap tadi careful lah tali tu. Dari tadi tali ni. Careful. Banyak lagi. Ambil sapu semua. Sini ada ya. Sini ada. Banyak banget. Ya. Banyak dah dapat ni. Member dah letih. Lepas ni korang kena pesiang semua ikan ni.
Jangan ingat tangkap ikan. Yes, let's malam ni go. kita makan ikan ni tau. Larat lagi ke tu, Aiman? Kasut Larat tapak lagi tu. ke tu? Jom. Jom, ambil dulu. Woi, power lah Jerung. Kali ni Let's go. Aiman telah membuktikan. Okey, dah ada. Cepat Buntal. Woi, lain macam lah. Ambil semua dua-dua cepat. Tu tak boleh. Dia gebut. Let's go. Woi, Let's letih. go, cepat. Letih. Ini letih ni, babe. Tak apa, sini. Oi. Guys. Cepat Buntal. Woi, dah nak habis dah. Sini. Buntal sana Buntal. Ni ada satu Guys, lagi. sini. Buntal, Cepat. sini. Sini. Masa akan tamat beberapa saat dia sekarang. Kita tunggu daripada Agent X. Kalau Agent X kata tamat, kita kira Apa? game Bagi over. lu. Bagi lu. Cepat. Ada ni je. Banyak ikan dia dapat tu. Careful. Habis dah. Alright guys, masa dah tamat. Game over. Tahniah. Mantap. Kita tengok berapa kiraan semua. Kita ada ni. Jerung. Settle. Okey, masa dah tamat. Game over. Game over. Kalau sebentar tadi kita dah lihat cabaran yang dikenakan ke atas Wira-Wira AgroQuest kita. Jom kita tengok sikit babak-babak yang mereka tak nampak. Okey, cantik. Bagi dulu. Go. Tapak kasut tercabut. La ilaha illallah. Alright guys, anda dah bersedia untuk kita kira hasil tangkapan anda? Sedia. Berpuas hati dengan hasil tangkapan? Berpuas hati. Berhati kan? Kita rasa macam siapa yang banyak tu dia akan menang kan? Betul. Boleh jadi tak? Sebab dia ada ikan yang kita bagi markah banyak. Betul. Ada ikan yang kena tolak markahnya. Tak fair lah macam tu. Tapi yang gulung tu? Yang gulung ni pasal dia tak sempat buka jadi kita tak boleh review. Sebab kita dah bagi masa tadi kan? Macam ni kita nampak tim Jerung Jerung dah buka semua sempat, tapi untuk Buntal dia tak sempat. Tak apa. Okey, saya bagi tahu dulu. Kita ada ikan keli, ikan talapia, ikan lampam, patin buah, kita ada empurau, ikan bandaraya dan juga ikan piranha. Ikan keli markahnya 5 markah. Sebenarnya saya tak tahu tau. Dan dia ada markah dari segi pemarkahan tu. Ikan tu dia ada markah dia kan. Ikan jenis ni ada markah dia dan ada penolakan markah. Sikit je. 5 markah. Talapia 10 markah. Lampam 15 markah. Patin buah 20 markah. Empurau paling banyak 25 markah. Ikan bandaraya tolak 5 markah. Tolak 5 markah dan piranha tolak 10 markah. Okey. Bila saya tahu yang sebenarnya lain ikan, lain markah, saya macam mula-mula terkejut sikit, tapi lama-lama terfikir macam tak apa kot sebab kita kumpul banyak. Lagipun pendayung saya tu tahu ikan-ikan ni mesti yang sesuai lah. Jadi tak apa. Paling-paling pun mesti kena menang punya lah. So kita kena tengok hasil tangkapan anda. Okey. Boleh tak tim Jerung kirakan berapa banyak ikan keli yang anda dapat? Okey, jom. Berapa? 1 2 3 4 5 6. 6 ikan keli. Ikan keli 6. Okey, seterusnya ikan talapia. Ikan talapia. Talapia mana? Itu talapia. 1 2. Itu apa? Ikan talapia 2. 2. Alright, seterusnya ikan lampam. Ini ikan lampam. Lampam 1 2 3. 3 ikan lampam.
Patin buah ada patin? Patin buah ada 1, 2, 3, 4. Hai, patin padu buah. lah Okey. ni. Ikan empurau. Empurau this one. Ni, ya betul. Okey, satu. Satu. Okey, boleh. Ikan bandaraya? Ada 2. Ada 2. Kalau buang satu boleh? Tak boleh. Kena tolak. 5 tolak 10. Dan yang terakhir ikan pirana ada? Tak ada. Okey, ikan pirana. Oh, nasib baik. Okey, itu tim jerung. Okey. Buntal. Buntal. Are you ready? Ready. Kirakan ikan keli tak berapa banyak dapat? 1, 2, 3, 3, 4, 5. 5 5. Okey. Ikan talapia? Ikan talapia ada 2. Ada 2. Patin buah? Patin buah kita tak ada. Tak Kita ada. pula ambil. Kita kumpau tu buah. Kumpau. Okey, ikan empurau. Empurau ni. Ada 3. Ni. Satu, 1, 2, 3. 3 Confirm Ha. Okey, ikan bandaraya? Ni kan apa? Bandaraya. Banyak bandaraya kau dapat. 3, 4. 4. Ni apa ikan dah? Ini ikan empurau. Bukan, ni lampam. Lampam ada seekor. Lampam seko Sorry, lampam seko. Dan yang terakhir pirana tak ada? Pirana tak ada. Okey, awak ada ikan lampam. Okey, jadi kita akan kirakan berapa banyak markah yang mereka perolehi antara tim jerung dan juga buntal. Walaupun masih awal pertandingan ini, saya rasa tim-tim yang 6 peserta ni memang hebat, memang padu. Tapi saya rasa Aiman ni menjadi saya punya kompetitor kot. Tapi thank God dia jadi satu tim dengan saya. So kita boleh travel. Ya. Okey, kejap kita mula dengan tim yang menang itulah. Silakan. Apa saja dia yang mantap. Kita tengok tim jerung pula. Ikan jerung tak dapat. Tak apa. Kita kira Kesuk je semua. total Tak ada tempat diskon. boleh tahan. Apa tu? Okey, fikir siapa yang menang. Tim buntal, markah yang awak perolehi 115. Tim jerung, markah yang anda perolehi 109. Dia dah kembali. Tapi tak apa, kita banyak lagi cabaran-cabaran lain. Jangan bersenang sangat. Jadi kami tak boleh nak salahkan sesiapa disebabkan ini adalah salah satu pengajaran dan pengalaman yang kami dapat disebabkan kita perlukan ada ilmu lah juga, ilmu dan strategi. Kalau kita tak ada ilmu, kita buat apa-apa sekalipun, kita tak akan jadi juga. Jadi kat sini kita kena tahu jenis ikan tu. Kalau ada ikan yang ikan invasif ke, ikan yang ada nilai. Kalau orang tak tahu, dia akan tak tahu juga ikan tu ada nilai dan tak ada nilai. Tapi kita dah nampaklah pengorbanan yang ditunjukkan oleh Sri yang mana tapak kasutnya tercabut. So kat situ berbaloi lah. Dapat 120 dengan tapak kasut tercabut kan. Kita nantikan cabaran selepas ini untuk 6 wira 13 misi meneroka dunia pertanian moden di AgroQuest. Saya sebenarnya lebih suka kepada cabaran individu sebab saya rasa kalau punca saya yang bagi tim saya kalah tu saya akan rasa bersalah. Jadi saya lebih suka cabaran individu. Pasukan yang kalah tadi tu, strategi mereka okey je. Cuma saya rasa tak selevel lah dengan kumpulan saya. Sebab itulah dia orang sikit dan kita menang. Hari-hari bawa kereta, so just main je macam tu. Go AgroQuest! Okey, Jun. Dia sangat mendengar arahan saya dengan baik. Boleh kata.